Ya. Okey, Araf. So, Yes, despite of you minggu lepas hari yang terburuk mungkin dalam minggu di stage you. Ya, betul. So, apa yang nak kata benda tu sebenarnya? The trigger you sangat lemah lah. Ya, sebenarnya benda itu membuatkan saya trauma apabila berada di atas pentas. Tengok kamera. Mana-mana je. Okey. Sebenarnya benda tu membuatkan saya trauma bila berada di atas pentas sebab kesihatan tu masih lagi menghantui saya. Saya di atas pentas sebab bolehkah aku perform? Sebab kesihatan saya masih lagi tidak recovery sepenuhnya. Saya masih rasa macam aku tak boleh perform. Tapi I need to perform. That's it. Sebab benda ni menghantui saya. Adakah aku boleh? Adakah aku tak boleh? Kan? Sebab mental kita dah koyak. Mental dah koyak sebab kita dah sakit, rebah. Tapi hati kata boleh. Go on. Cuma dalam kepala otak tak boleh. So benda ni mengancau mentaliti saya. Tapi saya ada abang-abang saya, kontestan lain. Kita ada collaboration yang profesional yang menjaga saya punya mental. Alhamdulillah dia penjaga saya dengan elok. Jadi alhamdulillah saya boleh meneruskan. Memang pernah jadi macam ni atau ni first time? Tak pernah. Ini adalah kali pertama terjadi pada saya. So memang hypertension lah masa tu, tinggi darah tinggi. Yes, darah tinggi. Doktor cakap saya ada 3 benda ni. Kurang rehat, stres dan kurang air. Kurang minum air. Sebab saya pergi hospital, cucuk, tarik darah pun pekat. Memang pekat. Ya. So maknanya soalnya Izzat Masya Allah selama maksudnya hidup ni dah tak pernah jadi macam ni lah. Ya, tak pernah. Saya tak pernah rasa macam ni. Betul. So maknanya macam mana you nak control lagu this week untuk perform macam buka kumpulan tadi kan? Macam mana you boleh? Sebenarnya saya tak bagi tahu pun yang saya tak sihat hari ni. Saya tak bagi tahu siapa-siapa pun. Dia pun tanya saya, okey tak? I was good as new. Itu dah jawapan saya. I was good as new. Sebab kalau saya cakap saya tak okey, dia akan limitkan saya punya latihan ataupun perform di atas pentas. So saya tak nak. Saya tak boleh all out. Jadi saya cakap saya sihat je supaya saya boleh perform dengan grup sebaiknya dan saya dapat perform in front of you guys. So masuk minggu kelima, how is your chemistry dengan grup you? Actually quite good lah. Kita orang semua okey. Nothing bad lah. Cuma mungkin dekat atas pentas mentaliti kami dah lain dah. Oh, kenapa? Sebab kami dapat tahu yang markah group divided by solo. Faham tak? Markah group. Ini yang saya tahulah. Saya tak tahulah betul ke tak. Tapi dia pabak. Satu group tu markah adalah solo lagi. Faham tak? Jadi mungkin mentaliti kami time tu kami nak menunjukkan masing-masing punya tapi sebenarnya itu adalah salah. Yang sebetulnya adalah chemistry group yang membahagikan markah seorang-seorang. Itu yang penting. Bukannya siapa yang tunjang kepada grup tu sebenarnya? Secara saya tahu lah mungkin di Indonesia yang orang pun pernah cerita juga. Betul ke? Pasal tu saya tahu. Saya pun dengar hura-hura je. Saya lepak dalam bilik dia pun bercakap, "Weh, ni macam ni." Oh ya betul ke? Saya okey lah. Macam itulah. So maknanya Araf berlatih pun sebelum baru lagu Korea ni susah nak bawa. Bagi saya paling susah, yang paling hardcore lah. Bawa. Tak pernah bawa langsung. Saya lagu English pun jarang. Kan? Apatah lagi lagu Korea kan. Memang blur-blur kan. Tapi saya kena buang semua benda dalam otak saya. Kosongkan minda, otak, hati dan perasaan. Baca je Korea tengah hari. Kena baca je sampailah dapat line tu. Dan apa line tu sebenarnya adalah satu benda yang masalah sebutan tu. Kan nak kena gol, pull. Kami di direct oleh Hundu. Dia dia yang betulkan kami punya bacaan. So maknanya lepas ni minggu depan lagu yang apa? Minggu depan lagu Fantastic Baby. Atau memang Dapat Korea lagi? Dapat Korea lagi betul. So memang tak harap lah dapat Korea lepas ni. Sebenarnya atas-atas tadi macam okey lah, fine lah. Minggu ni je lah Korean. Sekali lah. Minggu depan pun Korea jugalah. So lepas dapat komen yang begitu daripada Eddie tadi, lepas tu dapat Korea lagi minggu depan. Itulah dia takut jugalah. Takut. Tapi itu adalah challenging kami dalam big stage. Kalau tak ada challenging, tak adalah kemenang. So ramai kawan-kawan meninggalkan big stage sahabat minggu. So minggu ni tak ada. Minggu ni tak ada. Lah. So minggu depan manalah tahu kan. Ramai lagi akan keluar sebab dapatkan nombor 6 je kan. Apa you rasa sebenarnya? Sebenarnya pasal penyingkiran kami tak pernah fikir pun. We just have fun
time practice kita have fun, time makan have fun, time lepak, time meetings, time practice kita have fun je. Sampailah hari ni baru start fikir, oh kita ada penyingkiran weh. Macam tu. Punya teruknya kami tak fikir pasal penyingkiran. And then alhamdulillah minggu ni tak ada penyingkiran. So we gonna release. Tapi minggu depan satu challenging lagi lah kalau nak meninggalkan someone. So maknanya Araf pun top undang pun nombor 2 kan. Memang tinggi. So biar ramai orang taraf kan. Saya terkejut sebenarnya. Undian saya naik mendadak. Since second week, third week, fourth week saya bottom weh. Undi saya bottom 3. Tapi minggu ni alhamdulillah saya macam nak naik ke nombor 2. Apa nampaknya? Apa nampak orang nampak Araf? Mungkin saya kelakar. Sebab saya tengok kat TikTok ramai yang buat Araf core. Handsome pun lebih kurang lah. Tak adalah kata orang yang cakap saya ni. Tu je. Okey dah. Okey. Last word. Okey last word. So apa nak cakap tentang minat you? Okey, kepada semua peminat-peminat Araf, thank you for supporting me. Thank you for vote. I love you guys. Muah muah. Alright, thank you, Raf. Okay.